Sambutan ulang tahun RTM ke-80 di Pulau Seri Tanjung Tumpat Kelantan disambut meriah dengan kehadiran hampir 5,000 pengunjung. Sambutan di lokasi ekopelancongan yang meningkat naik itu dijayakan dengan kerjasama rakan strategik RTM Kelantan termasuk Agro Bank, MK Curtin dan Nescue. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agro Bank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Husin berkata, penglibatan kumpulan itu dalam program CSR seumpamanya amat bermakna. Selain memperkukuh peranannya sebagai penyedia perkhidmatan kewangan, ia juga memberi ruang kepada Agro Bank bersama-sama menyampaikan mesej pembangunan masyarakat perlu bergerak seiring pembangunan ekonomi. Dengan kerjasama daripada RTM sempena sambutan ulang tahun RTM ke-80, ramai pengunjung-pengunjung dan kita juga menyantuni keluarga-keluarga nelayan yang berada di pulau ini dan mereka beramah mesra bersama Agrobank yang ini menunjukkan bahawa kita bukan sahaja ke arah perbankan tetapi juga perlibatan libat urus bersama masyarakat tempatan sebagai salah satu daripada mandat Agrobank iaitu mendekati rakyat di luar bandar. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif MK Curtin, Datuk Said Kamarul Zaman Said Zainul Khodki Shahabuddin, penglibatan pihaknya dalam program tersebut merupakan sebahagian usaha untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Pada hari ini, kita bagi bantuan dari segi pembelian lansir. Kita pasang di 3 buah rumah, kita beli dan kita pasang di rumah masing-masing tu. Dan juga kita juga ada hamper yang kita bagi mengikut keperluan rumah-rumah tersebut. Aktiviti ini memang sejajar dengan matlamat syarikat. Pelbagai aktiviti dianjurkan sepanjang program tersebut termasuk konvoi 8 buah bot, rakaman sloka bersahut serta acara sukaneka yang melibatkan penyertaan penduduk setempat.